Hari ini kami turun padang ke rumah Encik Imran. Misi hari ini pastikan rumah 3 tingkat yang tengah renovate ni dapat sinar wifi yang paling padu. Barang semua dah ada. Let's go. Masuk je dalam, keadaan rumah memang masih dalam proses renovate. Tapi bagi kami, ini waktu paling sesuai untuk set up restorat file sebelum ke rumah pindah masuk. Untuk ground floor, kami pasang access point yang pertama kat sini supaya ruang tamu sampai ke dapur ada langsung di zone. Di tingkat 2, sambil pasang AP yang kedua, kami sempat borak dengan Encik Imran. Dia memang risau pasal wifi, tapi kami yakinkan dia dengan sistem Rapfi, settle semua masalah. Kita nak dia boleh buat kerja kat tingkat ini dengan tenang. Sekarang dah sampai ke tingkat paling atas. Dekat sini pusat segala-galanya. Kita letak router utama dan AP yang terakhir. Proses setting pun kejap je. Kami terus configure semua sistem supaya seamless dari tingkat bawah sampai atas. Dah siap, Encik Imran pun dapat test. Tak sampai seminggu pasang, Encik Imran puas hati terus dia bagi feedback positif dan tinggalkan review kat Facebook. Satu lagi rumah berjaya kita hijack dengan wifi berdesuk. Korang yang nak wifi seamless macam ni, tahu nak cari siapa kan?